kita mengharapkan sedikit sebanyak kotak infak ini dapat meringankan sedikit beban lah, insya-Allah deh. Di kesempatan inilah saya nak goyak selamat menyambut hari raya yang bakal tiba ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdullah Akili bin Ramli, wakil penduduk di Bukit Tanjung Jenerik, mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memilih di kampung kami pada kali ini untuk program infak kotak makanan. Terima kasih Muslim Malaysia kerana memberi bantuan ini kepada kakak. Terima kasih Muslim Malaysia.